berusaha dengan sedaya upaya mereka. Kredit kepada setiap pemain juga. Kita lihat sedikit sorotan untuk aksi penuh bermula pada minit 31 di mana gol yang dijaringkan oleh Indonesia, Mawi. Ya, kalau kita lihat ini sekali lagi jaringan cantik sebenarnya. Hasil antara 1-2 Bayu berlari di sebelah kanan 4 defender kita tewas dan gol pertama Indonesia terhasil. Sekaligus pada ketika itu kita tertekan kerana dalam pertandingan untuk kali ini kita jarang sekali ketinggalan. Tak pernah lagi ketinggalan 1 gol di belakang. Kita terpaksa mengejar permainan dan serangan demi serangan Nazab dilakukan Indonesia. Ya, saya memuji setiap pemain. Walaupun kita ketinggalan, pemain masih lagi berusaha. Kita tahu corak permainan Indonesia juga pada saya cukup baik dan mereka mengawalnya dengan keadaan yang cukup tenang. Apapun setiap pemain juga telah memberikan yang terbaik daripada mereka. Dan ini juga kita lihat bagaimana Azwan bermain di sebelah sayap. Baru ada peluang yang dicipta oleh Azwan. Azwan Bakri minit ke-72 pada ketika itu. Kemudian Rozaimi Rahman yang dibawa masuk memberi impak dalam permainan, Mawi. Ya, sekurang-kurangnya kalau kita lihat dia berada di kedudukan bersama dua pertahanan Indonesia di bahagian terakhir memberikan tekanan di sana. Ada kesan dia, ada impak yang baik dilakukan oleh Rozaimi. Dan sekali lagi kita rasa sebenarnya ini peluang kita terbaik sekali lagi untuk menyaksikan gol. Tapi sayang Savindran mungkin step dan posisi badan yang tidak begitu stabil dan kita terlepas untuk menyaksikan gol. Kita bertanyakan soalan demi soalan juga kepada barisan pertahanan Indonesia dan akhirnya Tamil Arasu yang banyak mencia-siakan peluang sebelum ini berjaya menewaskan Kurnia, Nazab. Ya, walaupun ia bukan corner kick yang baik daripada Nazmi, tetapi mujur Tamil bijak berada dalam kedudukan yang baik dan beliau hanya merembat bola ke arah gol dan hasilnya kita mendapatkan gol penyamaan. Ya, dan satu lagi peluang keemasan untuk Andik Bermansyah minit ke-89, Mawi. Ya, kalau sebenarnya satu hantaran baik dilakukan oleh Bayu di sini sebelum Andik mendapatkan tandukan tersebut. Tapi apapun kita sekali lagi ada peluang. Kalau kita lihat ini Azwan mungkin tindakan beliau cuba melepaskan satu sepakan yang baik, tetapi dalam keadaan sama Izzat juga terlepas judgement ataupun agakkan dia untuk mendapatkan bola tersebut. Serangan daripada kedua-dua pasukan pada 2 minit terakhir seolah-olah berbalas pantun Nazab pada ketika itu Diego Michel satu lagi peluang jarak jauh tetapi agak baik rembatannya cuma sedikit tersasar.